Ini antara komponen-komponen yang selalu akan rosak dalam gearbox. Hari ni aku nak sharekan kepada korang apa komponen-komponen setiap kali overhaul je gearbox mesti akan rosak. Kalau macam gearbox CVT ni, aku ambil satu contoh, gearbox CVT Honda. Kalau kita tengok gearbox CVT Honda ni, problem yang selalu akan berlaku dia antaranya adalah steel bag putus. Steel bag putus ni biasa macam mana akan berlaku? Bila korang bawa kereta tu, korang rasa nak lenjana pada awal pergerakan. Terutamanya kat traffic light ke, bila waktu korang nak memecut ke, itu antara tanda-tanda steel bag korang boleh putus lah. Kalau dekat bahagian gearbox 80 pula, contoh aku ambil kereta BMW. Biasa dekat gearbox 80 model BMW ni, masalah dia dekat clutch pad. Masalah clutch pad dia, biasanya dia akan haus ataupun dia akan terbakar. Apa yang membuatkan clutch pad tu boleh haus dan terbakar apa semua ni kan? Simple je, servis tak jaga, jangka hayat dia dah sampai masanya lah. Yang seterusnya masalah kat gearbox DSG. Aku ambil model Volkswagen lah. Kalau tengok problem dekat gearbox DSG ni biasanya berlaku dekat fork bearing dia pecah. Masalah kat fork bearing pecah ni pun masalah jangka hayat dia lah. Kalau dah sampai masa dia nak rosak, dia rosak jugalah nanti. Korang tengok kalau mileage korang dah tinggi, kalau dah ada tanda-tanda gearbox tu dah ada simptom problem ke apa, bawa workshop pergi check. Sebenarnya banyak lagi komponen-komponen yang boleh rosak dalam gearbox ni. Sebab tu lah kalau korang ada masalah kat gearbox, bawalah pergi checking. Kat mana korang nak checking gearbox ni? Korang boleh datang ataupun roger kita orang kat Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.